Baik, ini update yang saya buka untuk dilepaskan bulan 6 2026 tu habis. Tinggal seekor tu je. Seekor tu tak dilepaskan. Semua habis, tinggal seekor yang tidak dilepaskan saja. Jadi, sekarang ni kita proses untuk pindahkan ikan. Sebab apa? Satu tong, dua tong ni untuk proses pembesaran saja. Dekat sana untuk tunjuk dan jual lah tong tu. Jadi kita akan pindahkan. Ini anda boleh tengok ikan dekat sini. Mungkin separuh daripada ikan ni kita akan masukkan dekat sana. Okey. Kepada yang bertanya makanan ikan apa saya bagi ni ni jenama dia. Ni guni dia satu guni 20 kilo. Jenama dinding, makanan ikan air tawar. Ni bukan ikan kaloi ni bukan, ni ikan tilapia. Ni makanan ikan tilapia. Bagi je kat ikan kaloi pun boleh. Okey. Kita dah keluarkan ikan. Ni yang paling besar lah. Semua nak dekat 9 nak kena 10 macam tu. Anda boleh tengok. Dia besar-besar pinggan. Woi, ini dia libas ni basah punya. Macam tu. Ni 9 nak ke 10. Tapi dah 10 dah ni pun. Kalau panjang macam ni. Bukan ada tapi dia tak besar macam hari tu lah. Tak boleh tengok. Sebulan lagi boleh buka lagi ni. Bulan 7 boleh. Akhir bulan 7 ke awal bulan 8 ke. Kalau nak yang ni pun boleh. Ni ada 3 sesungut nak boleh tengok. Bawah tu. Satu sebelah, 2 lagi sebelah. Ni. 3 sesungut dia. Ni ada 2. Ni 2 sesungut. 3 jadi. Ni ada 2. Besar-besar pinggan ada lagi. Pada siapa yang nak. Nanti kita masuk sini. Baik, ikan kita dah masukkan dekat sini. Dari bekas sana kita ambil yang paling besar. Buat kiraan. Masukkan dekat bekas ni. Mungkin ni secara rasmi bulan 8. Akhir bulan 8. Kita buka untuk dilepaskan. Cuma panjang dia dah ada dah. Cuma dia tak lebar. Saya nak bagi dia betul-betul lebar sikit. Baru cantik untuk dilepaskan. Tapi kalau berminat juga boleh. Boleh ambil yang ni. Contoh anda tak ada masa bulan 8. Nak sekarang juga. Boleh. Ni lah ikannya. Cuma saya tak ada post Hanya saya pick up. Bawa bekas sendiri. Di Sungai Besar Selangor. Okey